Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di Sholan YouTube. Kita dalam podcast apa bang? Skrip kosong. Ya, skrip kosong. Betul lah, skrip kosong. Tapi itulah, ni apa ni? Itu bukan skrip, tu lirik lagu tu. Aku kadang pening juga. Okey, untuk penonton jangan lupa korang tolong subscribe ataupun like kita punya YouTube nanti . Okey, artis kita pada hari ini siapa gamaknya? Bukan kawan awak ke? Kawan lah. Tapi saya tanya awak, siapa dia? Nama penuh dia. Nama penuh dia? Nama penuh dia apa? Nama penuh dia yang saya nampak tadi hujung tu Saiful. Kita kenal dia nama Lola tu. Ya, tu dia tuan-tuan dan puan. Lola Ekspedisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lola kerana sudi datang. Sama-sama. Okey Lola lah, kita ni sebenarnya pun nak bertanya dengan Lola pasal penonton-penonton mungkin dalam kita punya podcast apa ni, skrip kosong Kau mau tanya je. Skrip Tanya kosong aja. mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Pasal penonton kita kadang yang muda-muda. tapi Kita tak tahu kan, yang umur tapi ramai 14, yang 15 kan. Yes. Jadi kita mintalah Lola cerita macam mana Lola boleh datang ke KL tahun bila, lepas tu datang ramai-ramai dengan family ke ataupun seorang ke, dan kenapa datang ke KL? Okey. Daripada mula. Tahun bila? Yes. Sebenarnya mak bapak aku memang dah duduk sini lama. Oh, bukan Kuala? Bukan. Oh. Bukan. Bapak aku kerja RTM dulu. Baca berita tahun 1976. Lah, aku baru tahu Kita baru kau tahu baca, ini. Ya. baca berita. Bapak aku baca berita dulu. Kamarudin Zainal Abidin. Ni siapa yang bagi skrip ni? Tu TV. bapak? Oh. Oh, bapak kau pun baca berita RTM. Kamarudin Zainal Abidin. Dia ada dua. Kamarudin Mapil lagi satu. Tu satu Kamarudin Mapil. Okey. TV hitam putih lagi masa tu. Rasa sempat dah saya. Mak aku memang orang kampung lah. Kahwin dengan bapak aku tak tahulah macam mana diorang kahwin. Kan? Jumpa kat kampung ke, jumpa kat KL ke apa ke kan. Tapi aku tiap kali family aku, mak aku nak beranak je dia balik kampung. Kuala Kansar. Kuala Kansar. Mana ulang-alik lah ni? Tak. Untuk beranak saja. Dia nak semua anak-anak dia IC Perak. IC Perak. Oh. So daripada kecil tu, aku lahir tu, beranak kat Kuala Kansar. Dah habis pantang apa agaknya kan. Balik KL balik. Sekolah apa semua dekat KL. Aku sekolah rendah dekat sekolah kebangsaan Gombak Setia. Oh, belakang balai polis Daripada belakang polis. Daripada Darjah 1 sampai Darjah 6. Sebelah aku tu siapa tahu? Siapa? Anak Iraman Hassan tu. K Rahman. Oh, K Rahman. Dia ketua darjah aku. Memang aku partner dia. Daripada Darjah 1 sampai Darjah 6. Sebaya lah. Sebaya. Oh. Dia betul lah. Tu setahun daripada aku. Betul lah tu. Apa tu Lola, saya masih ingat lah. Saya first time jumpa Lola awal 90 91 waktu tu di Mas Studio Taman Malawati Waktu tu saya tengok Lola memang ni drama cute-nya. Dulu memang jambu lah. Sekarang pun jambu lagi. Aduh. Okay, first saya tengok Lola main drum tu, jamming. Saya cakap drama ni bagus lah, muda kan. Saya datang lagi studio tengok jamming main gitar pula. Masa tu kalau tak silap nama band Rising lah. Penyanyi dia Ajan Scan lah. Ya betul. Oh itu sebelum itu band tu masa tu Lola main gitar. Masa tu aku main gitar sebenarnya nak main gitar. Nak belajar main gitar. Belajar dengan Gigi kan. Oh Gigi. Ramai budak-budak lepak situ semua belajar main gitar. Arab, NRG dulu, John Boy, even adik Raja Imah, Raja Izzat, Raub Black Maria. Raub Black Maria. Lantaring? Abang aku sendiri Loli. Lantaring? Oh Lantaring pun lain. Dia mazhab lain. Dia gempak orang Jadi sebenarnya ramai orang kadang confuse juga. Lola ni minat main drum ke minat main gitar sebenarnya? Asal main gitar ke main drum sebenarnya ni? Dia macam ni.
Semua tanya, semua ingat aku main drum. Macam mana nak cakap ya, umur aku 3 tahun. 3 tahun Masa 3 tahun. Okey. Aku selalu kalau raya je mak aku balik kampung. Kalau cuti sekolah balik kampung. Tapi masa tu abang aku je lah yang sekolah. Aku umur 3 tahun. Balik kampung. Atuk aku ni main dengan orkestra Sultan Idris kat Perak tu tau. Oh. Rumah aku, rumah CJK lah? Ha? Maktab tu dekat Kuala lah? Bukan maktab ni, orkestra. Orkestra. Sultan Idris punya. Sultan Idris ni dia ada band dia. Oh. Dia sendiri main. Dia main saxophone. Atuk saudara aku main drum. Atuk saudara aku lagi lah ni. Keluarga seni muzik. Keluarga seni lah ni. Ya. Asal dia memang keluarga seni. Lepas tu pakcik-pakcik aku main muzik semua. Ada masuk bakat RTM tahun bila aku tak ingat lah, tahun 69 ke 68 macam tu lah. Bakat RTM satu band daripada kampung. Semua adik-beradik pakcik aku. Panada Ista nama band tu. Panada Ista tu sebenarnya Padang Istana. Singkatan. Yang ditubuhkan oleh anak Sultan Idris, Tengku Zulkarnain. Waktu tu kan. Melaratlah sampai ke cucu-cucu. Jadi aku masa tu asal balik kampung je. Kat bawah rumah atuk aku tu, pakcik aku jamming apa semua. Aku tak tahulah. Tapi dia orang cakap bila aku dah besar ni, dia orang beritahu aku, kamu umur 3 tahun dah boleh main drum lah. Oh, main drum? Memang umur main 3 tahun aku dah main drum. Aku boleh main beat 3 tahun kot. Boleh main beat, tak ada kekok, tak ada apa. Mana kita nak ingat? Yeah. Asal bangun pagi je kamu pergi ke rumah arwah ayah nenek kamu tu, kamu main je bising tu. Dulu tak ada video, tak ada upload tak YouTube. ada. Sekarang budak-budak kat YouTube banyak upload main drum kan. Ya. Jadi aku rasa benda tu memang darah seni tu dah ada dari turun-temurun daripada atuk aku. Jadi asalnya memang drum lah. Tapi dengar cerita pernah main gitar sekejap kan untuk Yang main gitar tu. Main gitar, okey. Lola, saya tengok Lola main gitar. Lola sebenarnya gitaris yang bagus juga sebenarnya. Saya rasa. Okey, dia macam ni. Masa dah sekolah menengah, tingkatan tingkatan 1, tingkatan 2, aku sekolah kat KL. Tingkatan 3 macam family agak drop sikit masa tu. Aku balik kampung. Tingkatan 3 masa tu. Sekolah kat Clifford, sekolah menengah Clifford Kuala Kangsar. Jadi Loli tingkatan 4. Abang aku tingkatan 4. Wah, dia dah dia pun kat sana kat kampung tak? semua balik. Oh, semua balik. Satu Semua family balik. Satu family. Oh. Tapi Loli ni, dia kadang-kadang dia balik sendiri. Kampung. Dia cucu kesayangan nenek aku. Okay. Balik kampung. So dia dulu main gitar. Aku nak pergi Ipoh lah. Lepak dengan budak Mei apa semua. Oh, dulu dah kenal Mei. Aku masa tu aktif sport. Gila-gila punya. Aku suka main hoki. Oh, main hoki. Tingkatan 3 aku main hoki. Aku tak kira aku nak main Perak sampai aku dapat main Perak. Lepas tu main hoki ke lah. Dapatlah main daerah. Main muzik tak ada dalam kamus lagi masa tu. Tak ada. Tapi aku tengok Loli ni apa sibuk dia dengan gitar ni, apa benda ni kan. Bawa kawan-kawan semua pergi jamming lah apa dekat kampung tu lah. Dia berkawan dengan arwah Syam, gitaris Ariwatan. Oh, okey. Adik-beradik dia kan main gitar kan. Abang sulung dia tu yang mati masa bawa MH17. Itulah pilot dia. Oh, ada. Wan Salah seorang lah. Wan Amran, Captain Wan Amran. So kena aku memang sibuk hoki je. Hoki ya. Kepala aku 24 jam hoki kan. Atuk aku support. Aku kesayangan atuk kan. Kamu tak nak main muzik ke lah katanya kan.
Pergilah belajar. Pakcik-pakcik aku yang tu dah ada yang dah hijrah ke KL, main untuk MBSA, Pentarama lah apalah dulu kan. Minat juga ni kan. Belajarlah nak main, belajar betul-betul. Belajarlah baca note, dia cakap. Atuk aku ingat lagi dia pesan. Belajar muzik tu belajar dengan note sekali. Belajar baca lah. Baca tu kan. Kita pun je lah masa tu kan. Yalah, dia pelik. Atuk aku ni pernah masuk Sukabah Jawi tau. Kalau Michelangelo tu main gitar dua macam ni, atuk aku main trumpet tau macam ni. Atuk aku trumpetis. Oh ya ke? Macam dia main trumpet macam ni? Small Fish tu dua macam ni. Macam makan je. Siap harmony lagi. 60-an? Ya. 50-an bukan 60-an. 50-an Main tupat harmony Ya. Pakai dua kiri kanan otak. Aku tengok. Loli pernah simpan. Ada simpan. Aku rasa Loli ada lagi simpan. Tengok tu. Kalau lah ada video tu kan. Bukan video, gambar tu. Aku rasa ada lagi. Loli yang simpan. Dia cakap, lah tengoklah. Tok itu. Macam ni main. Macam Michelangelo. Harmony lagi. Dahsyat. Tok aku ni kira dia baiklah dengan arwah Suliano. Dia punya geng-geng dia lah. Arwah Ahmad Taib, mak bapak Kid dengan Din tu memang geng lah. Lepas tu kat situ dah rasa family aku banyak yang ke arah tu, aku pun kena benda tu juga. Ada macam itu lah. Jadi dia ada gap tadi kan. Okay, cerita dia lepas tingkatan 3 tu aku ambil SRP kat kampung tau. Tingkatan 4 setahun je aku sekolah dekat situ. Tingkatan 4 aku masuk sekolah menengah Lembah Keramat. Pindah balik KL. Loli berhenti sekolah. Dia tak nak sekolah. Walaupun dia lulus, dia tak nak. Semua pindah KL. Semua pindah KL. Loli stay kampung dulu sekejap. Dia tak nak. Dia lulus. Dia masa tu dia kelas perdagangan kot. So, tapi dia dah gila dah gitar masa tu. Loli main gitar kan? Masa tu kau dah start drum lah? Dah start drum balik? Belum lagi? Main KL. Bila aku tak nak. Bapak aku suruh sekolah KL kan. Aku cakap, okay, kalau nak sekolah KL, aku nak sekolah VI, high school, ataupun sekolah yang ada hoki. Bapak aku tak beritahu, tiba-tiba dia turun daftar aku sekolah menengah Lembah Keramat. AU4 tu. Sekolah tu baru buka 3 tahun. Tak ada hoki, tak ada bola ada lah. Bola, tenis. Takraw dah ada. Mesti ada takraw kan? Takraw memang ada lah. So, aku betul-betul kecewa lah. Aku cakap aku nak main hoki. Last, main takraw je lah. Masa tu lah. Okay, dekat sekolah Lembah Keramat ni, yang bestnya, AB Elite sekolah situ. Azul, anak Maria Arsyad. Sekolah situ juga? Suami Syarifah. Jijo kan? Ya, Jijo. Apa nama Jijo. dia? Zul. Siapa lagi? Kita punya Menteri Besar UMNO kan? Waktu tu pun daripada Keramat lah. Syaril kita orang punya ketua murid, Datuk Syaril. Sekarang dia dengan FAS kalau tak silap, Selangor punya bola apa tak tahu lah. Akmal Saleh je, Menteri Besar mana Melaka waktu tu. Dia timbalan ketua pelajar. Akmal Saleh kalau tak silap. Sekarang Melaka punya ni kan. Dia ketua pemuda UMNO. So okey lah, takraw lah, dapatlah main daerah masa tu. Join dengan vocational. Pakai sekolah semua. Pakai sekolah apa semua. Main takraw lah tu. Masa tingkatan 4 tu juga Loli naik KL. Album Fenomena baru keluar 89. Masa tu best juga KL ni kan. Lepas tu member-member kat sekolah, ada yang aku duduk AU3.
Duduk AU3, boring jalan. Aku nampak 2 orang Muhammad ni duduk dekat tembok dekat Menara Cendrawasih AU3. Eddie Base. Dia sekolah Ampang. Eddie Wings lah. Bukan. Tak, WFC. Eddie DFC. Oh, dia KFC. Dengan Romi. Romi ni anak Nolia Gani. Oh. Nolia Gani Ya. Adik Rosti. Rosli Ramli betul lah. Rosli Ramli. Nolia Gani. Tengah jam. Tengok kan. Boleh join tak? Lepak kan. Dia tengah main lagu. Aku tengok Romi pula. Romi ni dengan Eddie main chord. Romi ni solo. Lagu Gersang. Lagu Masih Aku Terasa tu lah. Itulah satu lagu yang aku boleh nyanyi. Nyanyi ya? Boleh nyanyi. Boleh main sekali kan. Boleh main gitar, nyanyi sekali. Kenal lah Eddie apa semua. Dah sekolah lama mana? kenal Eddie. Aku sekolah Ampang Boy. Kita daripada kampung masa tu datang tak tahu sangat KL kan. Ampang Boy, budak sekolah lelaki, kau campur lelaki perempuan ni. Eddie cakap. Kan. Buat band. Sebab masa aku duduk A3 tu, member satu kelas, member satu sekolah tu, drama Bob. Sekarang dah jadi imam dekat masjid AU3 tu. Masjid Karyah tu. Dia laju nikah apa semualah. Ustaz Bob. Dia drama kita orang. So bila kenal Eddie hari tu, siang tu, malam kau datang lah, kita lepak. Kan? Kat mana? Dekat AU3. U3. AU3 tu masa tu Abang Nash, Lavender, Abang Yan duduk situ. Tapi kita orang sekolah lagi tingkat 4. Tu awal 90. 90. 89-90. Yeah. Okay. Jadi kenal. Kau tunggu kejap lagi, ada member kita seorang lagi terror main gitar. Siapa? Dia anak Hang Mokhtar, Eddie cakap. Anak Hang Mokhtar. Mozart nama dia. Mozart ni dia sekolah Taman Keramat. Satu batch dengan Eddie Hashim. Okay. So lepak. Kita buat band lah. Kan? Kau main apa ni? Aku boleh main bass. Kau lah. Aku boleh main gitar sikit-sikit. Okay. Kau main second. Mozart main lead. Bob main drum. Penyanyi member sekolah kita orang juga. Dah arwah dah. Arwah Azmi Ghani. Gani Ima Studio. Studio legend. Dia memang awi aja dia. Awi ya. Kalau perbarisan tu yang nak kena sebat depan tu memang dia lah. Dia suka menyanyi dalam toilet. Nyanyi Rashid dah lah apalah kan. Kalau tu ni mesti dia kan. Mi ni jugalah yang start bantu Gigi kat Ima Studio. Lepas tu dia take over studio tu. Dia kenalkan. Ni cerita lepas habis sekolah. Okay lah, kita cerita macam mana aku start main drum tu. Masa tu belajar dengan Gigi lah. Okay. Habis sekolah je pergi jamming, lepas tu belajar. Ada sekali tu band aku ni praktis kat studio Melawati. Ima Studio tu lah? Ima Studio. Okay. Studio tu Gigi yang jaga. Jam. Aku tengok brother ni macam serius ya. Muka macam Abang Nan alias. Nan apa? Nan alias. Nan alias. Yang main dengan Imlasi tu kan. Dengan rambut. Gigi rambut panjang masa tu. Aku pun tanya kan. Abang ni macam Nan lah. Nan mana juga? Nan yang main dengan Imlasi tu. Bukanlah. Kita on jam. Boleh tahan band korang ni? Korang band apa ni? Dah ada recording apa? Tak ada. Kita orang jamming masuk battle masa tu kan. Okay. Jadi habis jamming tu, kita orang lepak dulu. Lepak. Gigi ni masuk dalam studio. Dia main lagu Eric Johnson tu. Seram. Cliff of Dover. Aku terus macam
Masa tu aku main gitar kan. Aku tu macam, siapa brother ni? Ada orang boleh main macam gini. Kita orang semua macam tergamam. Dahsyat lah brother ni kan. Dia main lagu ni, siut lah kan. Oleh sebab tu rasa aku letak gitar, baik aku main drum. Tak, belum. Kita masuk balik studio bang. Kita nak berguru dengan abang boleh. Masih itulah lagi start dia. Kau nak datang, kau nak berguru, kau datang je lah. Aku 24 jam ada sini. Aku tidur, kadang-kadang aku malah nak balik. Rumah dia kat Gombak, studio kat Melati. Aku malah nak balik, aku tidur depan surau tu, tidur dalam studio ke. Anytime kau nak datang. So kita pun baik ni. Studio pun dekat dengan ni kan. Kita pot kat sini je lah. Gigi pun masa tu cakap okay. Rupanya Arab energy ni, dia berulang daripada Kota Tinggi. Setiap minggu, kadang setiap bulan, 2 minggu sekali belajar dengan Gigi. Arab. Daripada mana tadi? Sebab Arab dia sebaya aku. Habis sekolah, masa tu dia sekolah lagi kot. Dia dah ulang alik. Dia Kota Tinggi, datang KL. Rajin Kota Tinggi ke KL Nak ilmu dengan Gigi. Masa tu Jomboy dia bawa aku. Bawa jauh jugalah. Jomboy dengan baju sekolah datang. Masa tu lah kenal Alpha, kenal Rumi, kenal Jomboy. Dia mesti pernah ponting sekolah pasal nak main muzik. Itu biasa. Aku tak suka ponting. Lain. Baik, berhenti terus. Aku tak suka ponting sekolah. Belajar bodoh, tapi tak suka ponting sekolah. Itu cerita dia. Best pergi sekolah, kawan-kawan ada. Itu cerita dia. Belajar. Raub daripada kampung tu aku bawa dia datang sini. Kau kena datang KL. Gigi ni dahsyat. Orang tak tahu. Orang semua tak Black tahu. Maria. Orang tak tahu Gigi ni tau. Orang tak kenal. Dia jaga studio relax, ya kan. Tapi main dahsyat. So semua belajar dengan dia. Belajar. Sampai satu hari tu penuh studio tu. Gitar student ni semua. Anak murid dia je. Daripada kosong jadi penuh. Jomboy, Raub, Raja Izzat, Belantaring, abang aku, Loli, budak Jimbara pun ada. Aku pun sekali-sekali. Kamal ada masa tu kan. Semua tengok. Sekali-sekala. Buat sama-sama ni. Kan. Bila habis sekolah, aku lepak studio Gigi tau. Hari-hari aku tak balik rumah. Belajar. Korang jaga studio jap. Aku nak balik Gombak jap. Ambil duit kat mak aku. Ni kalau nak cerita detail lah. Satu hari tu, kalau korang ingat Jimbara, sebelum dia letak nama band tu Jimbara, arwah Tropika. Abang arwah Handi Rahman form band Tropika tu. Nyanyi lagu buah-buahan dia kan masa tu. Diorang baru nak praktis. Bila diorang praktis, siapa boleh main drum kita orang tak ada drama drama kita orang ada kerja apalah ni kan. Cepot masa tu. Lepas tu ada lagi siapa tu, bassist apa, Akin. Okay. Saya boleh bang, tapi biasa-biasa je lah kan. Jamming lah. Gigi, kau kacau diorang praktis ke? Kau kacau diorang jamming ke? Tak ada Haji. Abang Andi suruh aku jam. So boleh katakan setiap minggu diorang praktis, aku akan join diorang main. Maknanya drama Tropika original, bukan original, yang terawal Lola. Lebih kurang. Sebelum menjadi Jimbara. Lola. Kalau Cepot ingat, dia ingat lah. Tapi masa tu Cepot satu sekolah juga dengan aku. Dia aku punya junior. Waktu tu lagu apa? Cinta Gunung Jerai apa tu? Belum lagi ya? Dia macam lagu pasal banyak ballad lah. Okay. Pasal hutan Tropika ni. So Gigi balik rumah, kadang-kadang dia datang, dia tengok, kau asal budak jam je, kau drama. Kau janganlah nanti aku kau kacau band ni. Tak ada Ji, band yang datang ni memang dia tak ada drama. Dia tahu aku main drum, dia suruh aku main drum. Kejap, saya pernah datang jamming studio tu, tak ada drama, Lola pernah main. Masa tu. Jadi lama-lama Gigi tengok kan, dia panggil, lah kau kejap,
Ni memang aku dengan dia je kat studio masa tu. Kenapa Ji? Cakap, gitaris kat main belajar dengan aku lah. Kau pun kan. Ya, kenapa Ji? Aku rasa tak sesuai lah kau main gitar. Kenapa? Apa pula? Alamak Ji, apa ni Ji kan? Tak. Sebenarnya aku tengok kau jamming dengan budak-budak. Budak datang jam, kau main apa semua kan. Kau punya feel lah aku tengok. Memang dekat drum lah. Alamak Ji, aku nak main gitar. Drum tu aku tolong budak jamming kan. Lepas tu cakap, tak ada. Kau dengar cakap aku. Tahulah Gigi kan. Yalah. Aku nak sekarang nak suruh kau main drum. Boleh juga tolong aku jamming. Studio ni semua gitaris je. Kadang aku nak jamming tak ada drama je. Dia sendiri nak jamming tak ada drama kan. Kau main drum lah. Tak nak Haji kan. Okay, kau tak nak? Kau nak main gitar? Tak payah datang studio ni lah. Oh, betul bagi ayat macam tu je. Kau dengar lah cakap aku. Dia cakap, kau punya feel tu dekat drum. Besok aku belikan drumstick. Besok juga aku tak nak tengok kau pegang gitar. Kau praktis. Mungkin dia dah nampak kau lebih daripada main drum kot. Memang dia yang dia nampak aku punya feel tu dekat drum. Tapi kau sendiri tak perasan masa tu Kena berterima kasih banyak kat dia. Ya, masa tu album apa baru keluar pun, kau tengok album Search baru keluar, kau dah boleh main dah. Satu hari je kau dengar lagu Perwana tu kau dah boleh main. Lagu yang susah-susah aku tengok kau boleh main. Aku pun jadi macam, aku yang tak sedar. Okay, besok aku beli drumstick, kau praktis. Nanti aku nak hantar kau dekat satu otai ni. Kau belajar main drum betul. Dia macam belajar silat kan. Ini pula. Maksudnya aku belajar pada basic balik apa semua. Betul. Dia macam belajar guru-guru. Okay, guru sana pula kau kena pergi kan? Kau belajar dengan dia, hantar aku dekat Abang Tom. Studio Abang Tom masa Abang tu dekat Tom terus. Ya, dekat Robson Heights. Ingat tak? Dalam Robson PJ. Seputih. Oh, Seputih. Abang Tom duduk situ, depan studio, belakang tempat tinggal dia. Masa tu Zahid Ahmad, Malaysian drama lah, pot situ. Zahid Ahmad, Yazid, ajak Edwin, Abang Razak, Edwin dengan Abang Mi, Ella and the boy. 5 orang. Ada gambar dia orang. Oh, ini tempat Malaysian drama punya pot ni kan. Siapa ni Ji? Ni adik saya bang. Nak belajar main drama. Bang ni ajar dia bang. Aku ingat masuk dalam studio tu, duduk atas drum lah. Tak ada. Aku tak nak tahulah kau terror ke tak terror ke apa kan. Kau basic kau tahu tak? Siapa tu? Abang Tom. Abang Tom. Basic tu apa bang? Okay. Satu pad, satu drumstick, metronom. Hari-hari aku kena datang daripada Melawati tu, naik bas ke, naik taksi ke. Pukul 10 mesti ada dekat studio dia, dah terpacak. Balik pukul 6 petang. Yang ni saya belum tahu. Last bus tu pukul 6 petang. Kau bayangkan aku nak kena seberang Federal Highway tu tunggu bas. Nak cari duit lagi tambah bas masa tu. Ya. Adalah Gigi support sikit-sikit kan. Asal aku balik studio je. Okey tak? Kau belajar dengan Abang Tom. Kau ada kurang ajar tak dengan tu? Dia tanya. Tak ada Ji, okey. 8 pagi 6 petang. 8 pagi 6 petang. Non-stop tau. Apa dia ajar? Basic sticking, rudiment, pakai klik. Aku rasa setahun lebih lah, kat 2 tahun. Itu hari-hari. Benda tu je. Itu saja. Itu je, setahun 2 tahun. Untuk tempo lah. Plus aku jamming. Aku belajar ni lah. Itulah start dia. Aku ingat dah tingkatan 4. Lepas tu Gigi rasa drama ni lah drama yang aku nak untuk perform. Rupanya aku main drum tu. Main drum rupanya dia nak Lola. Untuk aku hantar ada projek dia kat situ.
Aku hantar kau main Abang Tom ni, aku nak sampai kau boleh main dengan aku. Ya. Masa tu drama dia Jika dengan Sandi Jika dengan Sandi tu basis dia. Kumpulan Take 5 apa? Drama untuk Take 5 punya band lah. Main dekat club gig situ. Band Gigi lah. So, Apa nama band Gigi- dia? Apa nama band dia tadi? Ini drama dia punya band. Oh, drama dia main band. Lepas tu bila dah Gigi rasa okay, Lola dah lulus untuk aku perform. Saya rasa masa tu start Lola main dekat club semua. Okay, dia masa aku tengah praktis tu, sambil belajar dengan Abang Tom tu, aku praktis kat studio. Satu hari tu ada orang buka pintu aku punya studio. Drum buruk je. Drum tu Gigi nak buang. Cakap drum ni boleh buat lagi lah. Kau buat satu bilik kat bawah studio bawah ni, kau praktis. Kau praktis je. Kenapa ni? Adalah projek dia cakap. Aku pun aktif. Satu brother ni buka pintu. Dek, studio kat mana? Studio atas bang. Dia dalam satu studio, tapi bilik-bilik kita orang kat bawah. Studio tu naik tangga je, terus studio. Memang open kau pernah pergi kat mana kan, kau tahu. Aku nak describe dia susah sikit. Kita orang semua tidur kat bawah, studio kat atas. Kau main dengan siapa, dek? Aku tengok brother ni macam aku kenal. Jeng. Saya tak ada main dengan siapa-siapa bang. Saya baru lagi main drum. Baru ke? Tengok okey je. Lepas tu dia hulur tangan. Abang Gani dia cakap. Gani mana? Freedom lah. Abang Gani, kumpulan Freedom. Yang nak praktis tu, kumpulan Freedom. Oh, ni belum dengan Gigi lagi? Belum. Oh, okay. Belum. Kejap lagi abang praktis, kau naik jap studio. Okey lah bang. Aku pun naik studio. Masa tu drama dia main dekat Fire Disco. Fire dekat dengan apa? KL Tower kan? Dekat Jalan P. Ramlee. Shangri-La. Ya. Kat situ. Belakang Shangri-La. Aku pun naik atas. Aku tengok, uish, dahsyat drama dia ni. Ya, diorang praktis. Aku tengok, yalah, main rock. Kumpulan Freedom main rock ke kan? Diorang dah main rock. Rupanya budak drama tu, dia budak Bali tu. Budak Indonesia. So, diorang ada masalah daripada segi nak bawa dia datang sini, nak kena bayar apa permit lah, visa lah, apalah. Sekejap, masa tu Arwah Seha masih ada ke atau? Tak ada. Dah tak ada. Oh, ni yang club punya ni lah. Maksudnya diorang dah berpecah rupanya. Oh, okey. Tapi yang ada dekat situ Abang Gani, arwah Abang Gani, Datuk Makno Freedom, Richard Gomez. Kira sekarang ni Lola ada 2 projek dalam cerita dia ni. Belum lagi. Freedom dengan Aku Gigi. ganti drama tu. Drama tu balik Indonesia. Balik Indonesia dia kena pergi Jerman. Dia rupanya Gigi reggae punya drama. Gigi tahulah kau tolong Freedom. Oh, dia cakap, kau tengok, betul tak aku cakap? Aku tak sempat ambil kau, Freedom dah ambil. Orang lain dah sailang Macam mana Ji? Kau kerja lah dulu. Dah terror betul-betul esok. Oh, main dengan aku. Situlah dah padu start. esok dah padu baru kau ambil. Ya, kat situlah start aku main dekat kelab-kelab, cari pengalaman. Masa tu aku boleh main lagu English yang aku tahu, yang aku ingat aku Entertainment, Sweet Calon Main. Tengah meletup masa tu. Tak, 2 lagu yang top. ada lagi. Saya rasa nak cakap tiap minggu saya pergi tak. Dekat The okay. Ship, Dream Theater, Pull Me Under pun korang main lah. Memang. Tahu, tapi masa tu sebelum lagi. Oh, sebelum lagi? Sebelum lagi. Ini sebelum. Dia berarti dah ke depan dah tu. Masa yang aku jumpa arwah Abang Gani tu, besok kau jam dengan kita orang pula. Inaya kau tengok dulu. Aku dah mengelabah. Alamak, orang ni mesti main lagu English banyak kan. Betul-betul lah. Besok tu diorang datang, drama tu dah tak ada. Tanya nama drama tu Avis. Bang, Avis mana? Avis kat rumah. Malam nak kerja kan.
kita orang datang ni nak audition kau. Jom naik atas. Kau tak tahu kena audition? Tak tahu. Kalau mak aku dah pergi je lah. Kau lagu English, lagu apa kau tahu? 2 lagu je tahu. Switch on my dengan Entertainment. Tapi jam tahu kan masa tu. Itu lagu baru tau. Dia cakap Entertainment, Switch on my, lagu baru lah tahun 90 kot. Yalah. Kau boleh main? Cuba lah bang. Kan? Tapi kalau abang nak main setakat lagu lagu Search, lagu Wings, cakap kita orang tak main dah lagu-lagu tu. Sekali dia orang tengok, lepas aku main lagu Entertainment tu, sorry. Besok kau start practicing dengan kita orang. Bang, saya tahu 2 lagu ni je bang. Aku bagilah kau kaset, CD semua. Kau carilah. Dia bagi aku list. Kata berapa banyak lagu? 40. Ada 200 lagu. 200 lah. 200 lagu. Semua band aku tak tahu kat situ. Dengar je. Cari Night Ranger, Rush, Journey. lagu-lagu club. Yalah. Rock. Album Black tu Metallica, Van Halen, Rainbow, Deep Purple, Led Zepp, Mr. Big, apa saja. Mr. Big. Sekarang baru tahu lah nama band tu. Grand Funk. Masa Setakat tu juga Purple Zeppelin tu dah biasa lah. Okay, kita dah praktis ni sebulan je kita main kat KL, lepas tu terus main dekat Miri, Sarawak. Masa tu lah kat Miri tu aku tengok ada banyak kelab. Freedom mana? Ini Freedom. Oh, Freedom and Rock masa tu? Aku sebenarnya menggantikan Abang Syuib. Oh. Dan diorang tukar konsep daripada pop, Pop tu. pop biasa. fusion yang main tu ke rock. Ke rock Sebab tahun tu 90, 89, 90 tu rock tengah naik. Betul tak? Ya. Semua band main rock. 89, 90. Oh yalah, betul lah. Saya setengah naik masa tu. Lepas tu dia seiring lah dengan alternatif masa tu. Nak naik. Jadi aku main rock. Tak ada penyanyi perempuan. 5 orang je. Siapa penyanyi masa tu? Masa tu Abang Gani. Abang Gani dengan siapa Laki kan? Amy. Okay. Amy ni Heavy Machine punya Art Stream punya band. Masuk Heavy Machine and then masuk Freedom. Dekat sebulan main kat KL, 6 bulan main dekat Miri. Masa dekat Miri, habis main 6 bulan kat Miri, nak balik KL, tukar nama Bonfire. Amy Bonfire band tu lah. Itulah asal dia. Itulah asal Bonfire. Bonfire dulu ke Reborn dulu? Bonfire dulu baru Reborn. Baru Reborn kan? Lepas tu semua ingat aku main dengan Reborn. Aku tak pernah main dengan Reborn. Reborn tu Amy yang buat. Kau tu Bonfire lah. Bonfire lah. Bonfire lah. Yes. Itu asal dia. Ada 2. Kalau nak cerita perjalanan aku main drum, pengalaman kat kelab ni panjang. Memang panjang. Memang panjang lah. Kamal dia tengok depan mata aku sendiri. Macam mana aku praktis, macam mana. Okay, lepas tu kat KL tu aku ingat dalam setahun habis. Gigi duk, kau bila nak main dengan aku ni? Asyik main dengan diorang je kan. Masa tu Gigi offer aku 96 kalau tak silap. Gigi buat band apa 90 band dia 90? 96 94. 94, 95, 96. Yes. Okay. Kau lah main Deep Purple lah, main Rainbow lah kan. Kita nak main lain sikit lah. Aku nak main kat club, aku nak buat band. Kau nak main tak dengan aku? Aku kerja ni. Berhenti. Dia cakap. Tunggu berhenti. So berhenti Freedom. Kau nak jadi dahsyat tak? Bukan Freedom, Bonfire macam tu. Oh, Bonfire. Kau nak jadi dahsyat tak? Kau nak pergi ke mainstream tak? Aku nak main Dream Theater. Aku nak main album Satrani dekat club. Aku cakap boleh ke Ji? Kan? Tarik Johnson. Kau
kau bercakap dengan aku lah, aku jijik lah. Tapi aku fikir balik, kompak ni. Kita dengar lagu yang best-best ni dekat radio. Kita beli kaset masa tu, kita beli CD. Orang nak dengar kita main live. Kau rasa tak ada orang nak tengok ke? Yelah, masa tu kita tak tahu kan. So kita tanya lah. Apa aku main tak sama ke macam Joe Satriani dia cakap? Macam Eric Johnson. Betul lah Ji. Tapi tak ada orang buat Ji. Orang tak buat, kita buat. Dah jangan cakap banyak. Kau pergi minta berhenti dengan orang, kau praktis dengan aku. Orang lain bukan tak nak buat kadang, mungkin tak mampu buat. Ya, yang sebenarnya aku ingat masa praktis dengan Freedom Bonfire tu, teruk dengan Gigi lagi tu. Kalau dengan Freedom Bonfire tu praktis biasa 8 jam kan. Masa ni dah habis belajar dengan Abang Tom Dah habis Dah habis dah kan. Pasal tu dia hantar kat Abang Tom. Kau train dulu. Nanti kau datang kat aku, kau tahu nasib kau. Kalau silap dah 5 orang. Dengan Gigi praktis 25 jam. Allah. Apa tidur kat studio ke? Senang cerita. Satu hari tu praktis je. Selama setahun. Oh, memang group praktis ni. Main kat club 3 piece je. Tak ada keyboardist masa tu. Kau ingat tak? Gomez belum lagi. Belum masuk. Tak ada keyboardist. Siapa gitaris? Gigi. Main dekat The Ship. Bassist? Eddie Dev Gatsi. Eddie. Penyanyi aku seorang je, Norma. Dia perempuan tau. Dialah nyanyi lagu Rainbow, dialah nyanyi lagu Richie Blackmore. Semua dia. Mr. Big apa Mr. saja. Big. Mom's Team kita orang main. Tak ada keyboardist tau. Kita main instrumental. Orang jadi macam satu fenomena masa tu dekat club scene lah. Orang nak tahu. Band tu nama apa tau? Gigi letak nama Musician. Memang betul musician lah dia bagi. Musician dia. Nama tu mencabar. Musician kejap. Kenapa? Mencabar diri tak rock dia cakap. Ini atas pada rock lagi. Musician ni katanya. Musician? Betul lah. Kita musician apa? Bukan band boy. Itu juga. Pasal tu orang praktis 25 jam. Biasa kan kita dengar. Okay, band boy, show nak start dah. Semua standby. Tak ada kelas lah. Tak ada kelas. Kita bukan band boy kan? Okay, kita musician lah. Aku cakap, dahsyat lah Gigi dia pandang jauh. Dia dah pandang dah berapa jauh dah. Kau musician, kau bukan band boy. Band boy tu yang main orang kahwin. Lah. Itu band boy yang backup artis. Orang kahwin tu. Dia angkat standard korang. Band boy praktis 2-3 jam. Kita 25 jam. Kan beza tu. The Ship masa tu band daripada Filipin main. Memang satu band je. Sampai bos tempat tu tukarkan jadi 2 band. Dia ni main 2 set, band ni main 2 set. Dengan band Filipino masa tu. Side dengan band Filipin. Time tu The Ship memang penuh. Sebulan je kita main kat situ, crowd bertukar. Semua crowd rock datang situ. Otai. Masa tu lah semua datang. Masa tu 3 set kan? 4 set. Masa dulu dah memang start 4 mula-mula kan? Dulu kelab tutup pukul 5.30. Okay. Band tak sanggup tunggu je. Crowd sanggup tak sanggup je nak tunggu kan? Jadi masa tahun memang dah tunggu. Kalau kita pergi jauh, masa tahun 2000 dah start pukul 3 tutup kan? Tahun 2000 kan? Yes. Jadi sebelum tu 4 set club tutup pukul 5. Ya. Wow. Start pun pukul 10.30, 11. Lambat. Band start pukul 10, habis pukul 1. Masa tu? Band habis pukul 2. 2.30. Betul. 3. Lepas tu band habis, DJ lagi layan sampai pukul 5. Ni masa dengan Gigi ni main lagu Dream Theater semua main lah? Main. Wow. Tapi yang aku ingat lah masa first, yelah side by side dengan band Filipin. Band Filipin main satu set. Okay, lepas ni kita Gigi cakap, ini hari pertama kita kerja, set pertama kita main. Lagu apa first? Kita main lagu Kenny G Going Home, instrumental tu. Masa tu dekat ship banyak turis dia datang.
Mak Soleh, Jepol lah. Kemana area Bukit Bintang. Start main lagu tu je, orang bangun dengar dia solo lagu tu. Padahal lagu Kennedy tu, Kennedy kan main keren kan. Dia buat pakai gitar. Dia main pakai gitar. Dia dapat benda tu Aku rasa vibe orang bawah tu Macam wish, dia ni siapa Satu benda yang baru untuk diorang. Lagu Kennedy, Gigi main pakai gitar. Start pada tu lah. Start pada tu saya perasan ramai musician datang. Saya tengok Crossfire datang, siapa saja datang. Semua datang. Lepas tu orang dah buka mata pada musician band tu. Datang kat club. Dekat The Ship, dia main The Ship. Bukan musician club saja. Artis-artis semua datang tengok. Saya rasa waktu tu Crossfire discover Lola. Betul. Sebab apa yang saya tahu, ada satu album yang kompilasi Crossfire, ada bonus 3-4 lagu. Masa tu Lola dengan Crossfire, betul lah. Album tu album konservatif tajuk dia. Tu tahun bila? 91 kot. 91? Okay. Jadi bila start jadi sessionist tu, siapa yang offer mula-mula? Selepas dah main dengan Abang Gigi tu, lepas tu dapat offer jadi session. Dia macam mana cakap John Boy ni, dia sepupunya si siapa ni? Crossfire. Buti Boys. Okay. Sepupu Izzat lah. Rumi. Rumi. Sepupu Izzat. Okay. Abang Rumi siapa? Alpha Buti. Adong ni sepupu. Buti Boys ada studio dulu kan, kat Setapak tu. Setapak Rumah Banglo. Jom kita pergi lepak dengan Alpha. Alpha tengah rekod lah apa. Oh pernah? Dekat situ pernah? John Boy. Lah kau pernah main studio lah? Tak pernah. Cuba kau rekod. Ini first time ni. Dia buka klik. Aku dah belajar klik dengan Abang Tom dah lama. Jadi okay lah, ini lagu ni intro dia tak ada drum. Dia beritahu aku, dia ajar aku, aku pun main lah lagu tu. Main. Okay dah lah. Biasa je lagu slow. Lagu ni nanti aku nak bagi kat orang. Macam ni lah, session lah, dia cakap. Oh ya ke? Kau dengar balik komen. Berasa macam best kita dengar balik rekod kan. Selalu rekod pakai radio dulu kan. Bunyi tak sedap je kan. Bunyi pecah lah apa lah. Sekali macam ni aku main baik lah. Kau nak lah, ada lagi. Alpha kadang-kadang ada artis tak ada orang nak session. Boleh lah kalau kau nak main. Start pada tu lah. Lepas pada tu juga aku boleh main studio. Dia dah start kerja studio masa seawal umur 20-an Ya, betul. So, masa first call session tu terus dapat lah. Aku rasa time tu umur aku 19. 19 lah? 19. Tengah tunggu keputusan SPM. Sempat ambil SPM tak? Sempat. Sempat. Persoalan SPM, kau kena kekalkan benda tu. Sesiapa datang kau kena tanya, SPM sempat ke tidak? Zahid cukup ni Okay, selepas rakam yang Crossfire tu, rasanya dah ramai orang pandang, alamak ni Lola ada drama remaja. Baru ada satu masa tu Makidal left-handed dia. Waktu tu line up dia ada yang keluar masuk. Dia form balik left-handed 97. Lola, Syam Kamil Ghazi, Eddie, Makidal. Tapi kalau projek tu jadi kira macam best. Dia kalau projek tu jadi dia macam Richie Blackmore, Rainbow. Penyanyi siapa masa tu? Dah ada penyanyi ke? Masa tu Abang Man dia panggil penyanyi. Dia cakap ini penyanyi Lavender yang first kali dia cakap. Nama dia Salam. Oh Salam. Orang Kulai ke Masai tu, alamak tak ingat. Saya pernah terbaca dalam Salam ni suara dia sebiji macam Ramli Sarip lah. Garau dia. Memang copy paste punya lah.
Dahsyat. Tapi dia tak nak nyanyi, tak nak duduk KL sangat. So benda tu Habis projek tu tergantung. Masa projek tergantung tu, aku, Syam, Eddie, Aziz Bakar, Aziz Bakar ada offer untuk aku nak korang 3 orang je. Korang datang jumpa abang kat BMG. Lepas tu datang nampak album. Okay, nanti kita cerita lah bang. Dia tanya macam-macam lah. Dia tanya korang ada sign mana ke. Tak ada. Kita memang free. Masa tu tahun 97 tu. Main dengan Search Itu awal tau. Awal tahun 97. Main dengan Search sekejap Sebenarnya 96 tau. 90 tengah tahun 96 tu dah Mangkidal dah. Musician berpecah. Lavender ke Search? Lavender lah. Lavender. Kalau Mangkidal. Okay. Main dengan Mangkidal sekejap. Dalam masa yang sama, abang mana ada problem apa tak tahu masa tu. So dia cakap abang dah tak boleh nak jalan dengan korang ni. Korang carilah apa-apa yang kau rasa boleh buat dah. Kau boleh buat. Kau nak main kelab balik ke. Abang dah tak boleh nak handle lah. Jadi selepas tu perjalanan pergi ke ekspedisi. Nanti. Okey, alright. Oh, ada lain lagi? Ada lain nanti. lagi. Pasal aku tanya macam tu. Kan? Macam mana ni Syam? Macam mana ni? Kita form band lah, main dekat kelab balik. Dapat sekejap je. Aku dengan diorang tu main dekat Fire Disco. Oh, Fire. Itulah last Fire Disco. Band yang last main dekat Fire tu. Lepas tu kelab tu tutup. Kelab tu tutup. Sempat dah sana dulu. Syam, dia join Freedom Shuib. Eddie, dia Galaxy offer. Aku ekspedisi offer. Mana kau kenal Eddie dah lama punya? Pada sekolah. Sekolah punya. Aku kenal Eddie form 3. Aku pindah sekolah dekat KL.